Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk semak geran kenderaan ataupun CJ pemilikan kenderaan melalui aplikasi MyJPJ. Jadi bagi sesiapa yang ingin tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi MyJPJ di telefon anda. Kemudian di paparan selamat datang ke MyJPJ ini, anda klik je pada bahagian mulakan ini. Lepas tu anda klik je pada bahagian My Digital ID untuk log masuk. Selepas tu anda akan dibawa ke paparan log masuk My Digital ID ini. So di sini anda klik je pada bahagian ya ini. Dan kemudian akan dipaparkan persetujuan untuk menghantar digital ID anda. So, anda klik je pada ya ini sekali lagi. Lepas tu, anda perlu masukkan kata laluan anda untuk pengesahan identiti. Selepas selesai, anda klik je pada OK dan anda akan dibawa masuk ke aplikasi MyJPJ anda. So, sekarang untuk menyemak geran ataupun CJ pemilikan kenderaan anda klik je pada bahagian profil ini dan di sini anda akan nampak paparan lesen memandu anda. So, untuk semak geran kenderaan anda senang je. Anda klik je pada bahagian kenderaan ini. Lepas tu, nombor plate ataupun nombor pendaftaran kenderaan anda akan dipaparkan dekat bahagian sini. So, anda boleh pilih dan klik mana-mana nombor plate kenderaan anda untuk anda semak geran bagi kenderaan anda. Contoh, saya nak semak geran motosikal saya. So, saya klik je pada nombor plate motosikal saya. Seterusnya, maklumat rekas kenderaan anda akan dipaparkan di bahagian sini. Jadi, untuk melihat geran ataupun CJ pemilikan kenderaan anda perlu klik je pada bahagian CJ pemilikan kenderaan ini. Lepas tu, secara automatik geran kenderaan anda akan dipaparkan dalam bentuk digital. Sekiranya anda ingin menyimpan ataupun kongsi geran tersebut, anda hanya perlu mengambil screenshot sahaja. Dan gambar tersebut akan disimpan di telefon anda. Untuk memastikan butiran lebih jelas, anda klik je pada bahagian paparan penuh ini dan kemudian paparan penuh geran anda akan dipaparkan. Dan anda boleh ambil screenshot bagi geran anda ini. Okey, senang kan caranya? Jadi sekali ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.